Assalamualaikum, selamat datang ke channel Maria. Sekejap, saya nak pakai baju je. Yang baru masuk dalam video ini, jangan lupa like, subscribe, dan turn on notification. Semua dah buat ke? Kalau dah buat, terima kasih. Sekejap. Hai, kita akan main slime hari ni. Slime dia lembik sangat. Tak kena ada buku apa-apa pun. Sebab semua buku tu nak guna. Tak mana tak sebelah. Tak atas buku pasti tak apa. Saya bukan pasti lah. Lembik gila. Mungkin sikit nak dari video hari tu. Okay. Tak payahlah atas kapet ni. Kau ada nampak tak ketul-ketul tu? Yang tu sebab tadi dia keras. Tak ada penutup. Sebab penutup dia hilang. Ini kan cair sangat kan? Slime ni. Kita akan buat jadi slime yang betul. Tak jadi macam lekat kan ke tangan. Dulu kita kena ambil sabun biasa. Tak, saya akan ambil sabun biasa. Jaga tau. Jangan bagi cair. Masih tumpah. Wah, kena dia. Tak tahulah sebab korang duduk sini tadi. Tak lekat sangat dah kan. Tapi macam lagi cair dari tadi. Lah. Macam lagi cair. Macam air. Tapi tak melekat sangat. Tapi tengok macam cair lah. Kan? Yang ketul-ketul tu, dia macam menambahkan tekstur dia. Walaupun tak ada sparkle, tapi ada tekstur. Tekstur ketul-ketul. Ini ya. Saya selalu ambil ni, buat macam ni kat tangan saya. Lepas tu saya basuh tangan. Sebab saya ada banyak sabun. Banyakkan sabun saya guna dalam video kelas tu. Benda boleh bagi dia keras sikit. Saya dah mudah barang slime tu. Jaga jap .
Sabun ni bukannya guna dah pun. Tak cairkan. Please tak cairkan. Alah, cairkan lah. Oh, nah. Tak apalah, sekolah aku. Lanjut lagi pasal je. Asyik tak kena handphone. Kan? Mak, korang nak tengok tak ketul dia tu? Tak nak letak sangat dengan phone. Nampak tak? Statue. Wah, tadi kan melekat. Ni kan melekat kan? Macam mana boleh jadi bersih? Wah. Kan dia betul-betul boleh guna. Dia tak bagi dia lekat. Tapi tengok macam dia cairkan. Alah ni. Tak lekat dah. Cuma cair lah. Sebenarnya. Lekat juga kalau buat macam ni lah. Tahan lama. Dah akan lekat. Tapi kalau dah sekejap je. Takkan lekat. Wah, cantiknya. Tapi geli juga nak tengok. Korang try lah buat slime. Mesti korang main selalu. Hari-hari korang main. Kalau korang ada slime kan. Buat syok dan hilangkan stres. Jadi saya baru stres. Lepas tu saya terus main slime ni. Slime ni macam anti-stress. Jangan tengok kat tangan saya. Nanti geli. Tengok kat slime.
macam saya sampai sini kan. Bersih. Kejap. Sabunkan. Letak ni. Dia cairkan. Tapi tak. Ada tangan. Dah lah kena pisau tadi. One. Nanti. For Pamela one. Pamela one. Pamela two. Pamela two. Pamela three. Pamela three. Pamela four. Pamela two. Pamela one. Pamela one. Pamela two. Pamela two. Pamela three. Pamela three. Pamela four. Korang tahu lagu ni? Korang sambung Sakit merdu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku. Di malamnya semutek ku pejamkan mataku. Ku bayangkan tubuhmu jika dipelukanku. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku. Di malamnya semudah pun pejamkan mataku. Ku bayangkan tubuhmu jika dipelukanku. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Bayangkan jika kamu tidur di sampingku. Di mananya semu dan ku pejamkan mataku. Ku bayangkan tubuhmu jika dipelukanku. Lumayan. Saya nak pegang kamera tapi tangan kotor. Okeylah. Itu saja untuk hari ini. Saya nak pergi basuh tangan dulu. Ataupun saya letak selam ni dan bekas dia dulu. For Amel. Loh. Ni. Mami jangan video ni jangan marah. Kena Kena. Merah tu merah tu. No, kaki saya pun kena. Dah. Ambil sikit. Dia dah letak atas ni. Lepas tu dah. Oh, mayo. Ya je lah. Besarkan dan habiskan video ni. Sekejap Wih. No, kena kapit. Slow. Okeylah. Bye.